Penyu ni boleh hidup lebih lama dari manusia. Tapi tengok kenapa dia makin pupus. Kau tahu tak, ada haiwan yang boleh hidup lebih lama daripada manusia, malah ada yang berumur lebih 150 tahun. Itulah penyu, makhluk laut yang dah wujud sejak zaman dinosaur lagi. Bayangkan, masa T-Rex masih hidup pun penyu dah berenang dalam laut. Tapi, walaupun tahan lasak, penyu ni makin pupus. Kenapa? Sebab musuh utama dia, manusia sendiri. Setiap tahun, beribu-ribu penyu mati sebab tertelan plastik yang disangka ubur-ubur. Ada yang terperangkap dalam jaring, ada yang hilang tempat bertelur sebab pantai dah jadi kawasan pelancongan. Telur penyu pula, ramai yang ambil untuk dijual, walaupun sebenarnya ia dilindungi undang-undang. Yang paling sedih, penyu ni ambil masa lebih 20 tahun untuk matang dan bertelur semula. Maksudnya, bila seekor mati, nak ganti satu pun ambil masa sangat lama. Tapi yang luar biasa, penyu ni akan balik ke pantai tempat dia dilahirkan untuk bertelur semula. Macam mana dia boleh ingat jalan? Saintis percaya penyu ada kompas semula jadi dalam otak dia yang ikut medan magnet bumi. Jadi bila kau nampak penyu berenang perlahan, jangan pandang rendah. Dia sebenarnya saksi hidup sejarah bumi yang dah bertahan jutaan tahun. Tapi kalau manusia terus rakus, mungkin generasi akan datang cuma kenal penyu dari gambar saja.